Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim hormat kepada pemandu warganet, masyarakat internet, mauronyo ulun tuan ulun udah. Ya, bacut ke urang yang benci kepada agama, ke urang yang bengeh kepada agama, kadangkala na program urunyan untuk menghancurkan agama. Nyo katanya harus berhati-hati. Ya, harus waspada. Yang pertama nak ke kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi nak sebuah kelompok yang ingin menghancurkan Islam. Buktinya bahawa faham dan pendapat yang difatwakan oleh Wahabi nyo nak ditebit daripada kategori ahlu sunnah wal jamaah. Baik daripada segi etiket, dipegang Allah bertempat di aras, Allah duduk di aras. Yang kedua, segi fikah menancit, tebit daripada mazhab muktabar. Bahkan urang yang ikut daripada faham mazhab bawah mazhab muktabaran, itu pegah bid'ah, itu pegah sesat. Yang pertama. Yang kedua nak Abu Syekh Ulun Qasim. Nyo Abu Syekh Ulun Qasim bahaya rat. Abu Syekh Ulun Qasim nak diprovokasi masyarakat, diprovokasi anak muda. Iban cara anak mudanya berbengeh kepada ulama, berbengeh kepada urung-urung daya yang tembela agama. Nyo Abu Syekh Ulun Qasim. Kebukti jih nak ipegah ulama tanya ulama tu. Ulama tanya ulama murka dengan Tuhan. Bahkan sampai di taubat. Bengeh kepada urung-urung yang bela syariat Islam. Nah, bengeh kepada urung-urung yang ada jabatan dalam daerah. Yang membuktikan bahawa Abu Syekh Ulun Qasim nak salah sirah yang diprovokasi iban cara masyarakat, rakyat yang ada dalam daerah, anak muda berbengeh kepada Islam. Maka Abu Syekh Ulun Qasim nak salah sirah urung perlu agama Islam. Maka berbahaya dah. Tanya harus waspada, tanya harus hati-hati, baik sampai roh tak ikut purkun faham-faham daripada Abu Syekh Ulun Qasim. Yang haba ingat daripada ulun tuan. Yang pertama Wahabi, yang kedua Abu Syekh Ulun Qasim, nyo berhati dan tahan. Yang nak urung perlu agama. Demikian daripada ulun tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.